Selamat pagi Encik. Selamat pagi. Nama saya Kana Kenatorai dari IPG Mukas. Saya ini datang sini untuk membuat berbual bersama anda. Encik, sebelum kita memulakan berbual kita, boleh tak Encik memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Suki bin Mihat, umur 53 tahun. Sudah berkhidmat dalam pengawal keselamatan ni dah hampir 13 tahun lebih lah. Soalan seterusnya adalah, Encik boleh tak Encik memberikan pengalaman anda tentang sekolah ini? Encik cakap ni sekolah ini berada selama 13 tahun. Boleh tak Encik bagi tahu satu perkara yang serius ke apa ke? Boleh beritahu, boleh share dengan saya? Nak kata serius tu tak ada lah. Cuma banyak lah kalau kata nak cerita tentang kebocoran, pecah masuk sekolah. Selain daripada tu, mengenai murid-murid, pengalaman yang saya pernah menghadapi ketika murid lari keluar sekolah, terpaksa kena ligan, kena mengejar dia, pergi ambil dia balik. Itu pengalaman kembangan saya lah. Tapi pengalaman yang sampai ke hari ini yang saya tak dapat saya lupakan semenjak saya bertugas di sini, ketika saya buat rondaan di kawasan sekolah waktu petang, terserempak dengan seekor ulat kedung yang begitu besar jugalah. Hampir jugalah saya pun terpaksa kena melarikan diri jugalah. Itulah pengalaman saya. Selebihnya semuanya saya rasa macam biasalah, macam pengawal keselamatan dari sekolah-sekolah lain jugalah. Menjaga pintu pagar, menjaga murid-murid balik. Selain daripada itu juga, kawasan sekolah pun kita kena jaga juga. Seperti contoh, kalau tak salah saya, dalam 2-3 bulan yang lepas lah, kalau tak salah saya, kita buat rondaan, tiba-tiba kita bau satu asap kebakaran, bukan kebakaran lah, dia macam wayar terbakar. Cepat ketika tu sebab hari sekolah, saya maklum kepada guru besar kita lah. Terus guru besar kita telefon pihak bersalah, TNB lah. Untuk hak yang serius-serius macam soalan yang Encik tanya tadi, yang tu lah saya dapat bagi penjelasan pada Encik lah. Boleh Encik. Ini soalan seterusnya adalah, adakah anda terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mana-mana program sekolah seperti gotong royong, keselamatan murid atau program keceriaan sekolah? Untuk perkara tu ada, sebab baru-baru ni kita ada buat gotong royong madani. Pengawal keselamatan, kebersihan bersama-sama dengan guru kita bergotong royong madani. Untuk bersama-sama dengan murid tu saya tak ada kot. Cuma untuk gotong royong bersama dengan guru-guru tu kita terlibat lah. Seperti mengecat, menanam pokok bunga dan sebagainya. Boleh tak saya share pengalaman anda tentang gotong royong? Macam mana perasaan anda semasa bergotong royong tu, apabila kita bersama dengan guru, bersama dengan AJK, PIBG, bersama dengan bahasa seronok lah. Seronok kita boleh bergotong royong bersama dengan guru-guru kita. Seperti mengecat pintu pagar, menanam pokok bunga dan seterusnya lah. Ini soalan air. Seterusnya adalah, adakah anda menerima arahan atau taklimat berkaitan pelaksanaan program transformasi pendidikan di sekolah ini? Yang tu tidak kaitan. Oke Encik, itu saja dari saya Encik. Terima kasih Encik. Sampai lagi Encik. Itu saja.